Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Rel. Naik. Oh. Azarina. Ya Allah, sampai juga menantu Mak. Maafkan Azhar, Mak. Mak. Ya? Tak lama lagi Mak dapat cucu. Betul, Rel? Ya Allah, Alhamdulillah. Syukur. Menantu Mak. Jadi masuk. Azhar? Azhar rasa Azhar boleh biasakan hidup macam ni tak? Ha? Boleh. Alah, taklah teruk sangat. Lah, cuma tak ada penghawa dingin je kan. Tapi sejuk juga. Kadang-kadang je ada nyamuk. Cuma kalau Azhar pasang ubat nyamuk, jangan letak dekat sangat. Nanti terbau asap dia, nanti lemas anak kita. Azhar ingat lagi tak program motivasi bina semangat yang saya cakap hari tu? Oh, yang dekat Fraser Hill tu? Program tu kalau untuk keluarga saya ni mungkin biasa je lah. Tapi kalau untuk Azhar mungkin dia kurang selesa sikit sebab dia lain daripada kehidupan hari-hari Azhar. Lepas tu lagi satu, kalau boleh, anak kita nanti saya nak biasakan dia dengan semua keadaan. Selesa, susah, senang. Janji dia boleh biasakan diri dia. Mesti mesra alam sekitar. Tu yang penting. Nanti kita pergi hospital, nanti kita tengok lelaki ke perempuan. Mana boleh lagi lah sayang. Awal lagi lah. Oh, tak nampak? Tak nampak. Bila kita nak tentukan tarikh perkahwinan budak-budak tu? Boleh kita buat perancangan? Susah nak buat keputusan apa pun selagi budak-budak tu teruskan dengan perang dingin diorang tu. Dulu sebelah pihak aja. Ini sekarang dah dua-dua pula. Hei, kalau diorang ni tak tamatkan semua ni, kita kena buat sesuatu, bang. Kita nak buat macam mana? Entahlah. Saya pun naik bingung dah. Tegur sudah, nasihat sudah. Tapi Arissa tak nak mengalah. Dia kata dia tak marah, dia percayakan Akif. Pelik. Apa kata hujung minggu ni kita bawa Arissa ke sini? Nanti saya pergi ambil dia. Kita duduk semeja dengan Akif sekali. Kita leraikan apa yang kusut. Bang, kan Akif tak ada hujung minggu ni. Dia kata nak pergi Pulau Bangkok. Apa ni? Saya rasa biarlah budak-budak tu selesaikan masalah diorang sendiri. Saya percaya Akif tu tahu apa nak buat. Macam-macam Akif beli untuk Mak, kan? Dia kata senang lagi nak beli baru daripada nak mengusung yang mesin lama Mak tu dari Kelang sampai ke sini. Telefon bimbit tu pun dia beli. Nanti balik dari Pulau Pangkor, tak apa pula dia beli untuk Mak. Akif pergi Pulau Pangkor? Takkan dia tak cakap kat Mak. Mak kan sekutu dia. Hai, sekutu pun takkanlah semua nak cakap. Itu hal peribadi agaknya. Hal peribadi?
Ish, apa yang pribadi sangat sampai Kak Mak pun tak cakap? Tumpah 2 bilik. Satu untuk dia, satu lagi. Dia tak bagi tahu Kak Long ke? Kak Long, Akif bagi tahu ke dia nak ke Pulau Pangkor? Syamala yang cakap. Mungkin hak kerja kot. Mak nak kopi, Kak Long buatkan ya. Waalaikumsalam. Arissa dah tanya dah tu. Mina. Kentang tu nak buat keripik ke? Bukan kita nak letak dalam kari ke? Alamak. Leka tadi jiris bawang ni tak perasan pula kentang. Leka jiris bawang ke? Leka ingat Cik Asri. Ingat apa pula? Buat tak tahu pula. Ni Arissa, sampai bila kau nak main tarik-tarik tali ni? Buatnya orang yang kat sana tu lepas kan? Terlontang kau macam tu. Habis tu talian tu nak buat apa? Nak buat lilit leher sendiri. Awak ni kan dari dulu tak habis-habis asyik membebel aja. Orang cakap yang betul lah. Saudara-saudara tu buat apa naik Mercedes sendiri? Assalamualaikum. Lah, Cik Edi, kenapa telefon rumah? Kalau mak saya tahu macam mana? Cik Edi tolonglah faham. Nanti apa saya nak cakap dengan mak saya? Cik Edi tolong juga macam ni boleh tak? Saya nak tak telefon ni. Dan Cik Edi jangan telefon lagi. Assalamualaikum. Siapa Kak Long? Salah nombor. Apa yang salah nombor sampai cakap nama? Awak tolong cakap dekat bos awak tu. Tolong jangan ganggu saya lagi. Ya. Aku dah cakap lah. Kau macam tak tahu dia macam mana. Dah belah ke kentang tu? Dah, Mak.